Baik YB, bercakap soal itu, mungkin kita bercakap juga tentang PRU16 terus. YB pun dah cakap tentang golongan yang tak akan keluar mengundi sebagainya. YB antara orang pertama yang bercakap tentang risiko PH akan menghadapi. Tak adalah, ramai je yang cakap seawal waktu pemilihan lah. Oh, yang mana yang Hero. undi Cina. Ya, undi Cina dan undi India lah. Tapi mungkin kami nak tahu sikit lah, actually what will happen next kalau dah ramai orang-orang yang tak keluar mengundi semua ni, kesan dia tu kesan pada PRU16. Saya baru dapat data yang terkini lah minggu lepas kan. Tanda-tanda yang ada beberapa pola yang utama lah kan. Kenapa kita perlukan data dan juga kenapa analisa ini penting ialah kerana pandangan saya, ahli politik dan parti politik, pemimpin ni, kita tak boleh reaktif. Kita tak boleh reactionary tau. Kita mesti boleh membaca lebih awal dan kemudian menyesuaikan strategi dan juga komunikasi kita berdasarkan pandangan dan juga perasaan orang ramai. Itu yang saya sebut sebagai resonance, berkali-kali resonance kan. It's like, contohnya, kalau kita cakap benda yang sama, pumpang, kita rasa benda tu betul-betul kita yakin yang terbaik dan kita ulang yang sama. Tapi kalau dia tak ada resonance, dia membuang masa. Dan contohnya lah, kita pernah ulang sebelum ini kan, itu juga cabaran Datuk Seri Anwar sekarang. Kerana selepas 3 tahun dia jadi Perdana Menteri, dia masih lagi bercakap seolah-olah dia ketua pembangkang. Dia masih lagi bercakap soal saya kena pukul, kena penjara, sakau sana. Rakyat akan cakap, kami faham, sebab itulah kami buat kamu jadi Perdana Menteri. Now you are into new phase kan. Dan itu yang berlaku apabila kita tidak boleh membaca resonance rakyat. And soal sakau semua tu, bila dah jadi kerajaan, dah tak ada resonance dengan rakyat tau. Ya. Data-data yang terbaru ni sangat menarik lah bagi saya kan. Saya adalah 2-3 hari yang lepas, minggu yang lepas, saya dah sebut perkara ini secara dalaman berbulan-bulan pun. Tapi selalunya kawan-kawan pun, termasuklah kawan-kawan rapat saya dalam politik, dia masuk kanan keluar kiri, dia tak percaya kat aku. Tapi bila Sabah berlaku, dia datang jumpa. Kan. Kerana tanda-tanda yang kami dapat dengan data yang terkini itu sebenarnya telah pun mula dia dah mula nampak the symptom tu 5-6 bulan yang lepas kan. Tanda yang pertama ialah lebih ramai pengundi merasakan bahawa semua parti ni sama je semua. Tak boleh pakai semua diorang ni kan. Jadi kalau pola yang paling dominan di kalangan pengundi sekarang ialah disillusionment. Yang kita mula nampak satu bulan ke satu bulan ialah satu kumpulan yang kita panggil disenfranchised voters ni menjadi makin besar dan makin besar dan makin besar. Dan saya ingat untuk bulan-bulan yang akan datang, perkara itu akan menjadi lebih cepat, terutamanya dengan pengundi Cina lah. Sebab sebelum PRN Sabah, kita dah mula nampak tau perkara itu di kalangan pengundi Cina. Yang dia rasa korang ni semua sama saja kan. Tapi saya ingat mungkin dia rasa itu pandangan peribadi dia. Orang lain tidak berkongsi pandangan itu. Tapi yang berlaku di Sabah akan amplify pandangan bahawa semua parti politik ini adalah sama kan. Jadi data yang terkini yang saya lihat kan, saya tak naklah kongsi satu-satu buat apa, orang bukan percaya pun. Dia sebenarnya, kalau satu kepuasan yang saya dapat sebagai ahli politik lah kan, saya dah sebut awal, orang maki hamun separuh mati, 6 bulan benda tu jadi. Kan? Jadi sebab itu dia tak boleh sebut semua. Sebab kalau sebut semua ni nanti banyak kena maki hamun lah, itulah, inilah kan.
Baik. Satu perkara yang jelaslah dengan data terkini bulan ini ialah sebenarnya lebih ramai, marginal lah, lebih kurang 52-48 kan. Okay. 52% pengundi ni merasakan mereka tak rasa positif kepada mana-mana parti yang ada pun. Saya memang, pengundi merasakan semua sama aja. Dan ada 3 kategori yang dominan tadi itu, yang 52% itu. And this is consistent across kumpulan dah. Pengundi Melayu, pengundi Cina, pengundi India kan. Yang mereka merasakan bahawa yang paling dominan daripada 52% tu, yang paling dominan ialah yang kata parti ni semua sama je. Kan, aku tak ada mood lah dengan mana-mana kan. Yang kedua yang merasa saya benci semua parti yang ada ni. Ada juga kumpulan yang kata saya tak rasa positif langsung dengan mana-mana parti yang ada ni. Dan yang ketiga, dia rasa kalau saya ada pilihan lain, saya ambil pilihan lain. Sebab saya memang tak positif dengan mana-mana parti yang ada ni kan. Kalau saya sebut sebelum PRN Sabah kan, orang kata aku saja buat cerita lah. Tapi PRN Sabah telah membuktikan bahawa itulah yang berlaku sebenarnya, terutamanya dengan pengundi Cina. Oleh kerana dia dah dia proses tau. Fasa pertama dia kecewa, dia macam orang putus cinta, kan. Dia melalui cycle tu kan. Fasa pertama dia kecewa dan dia rasa tak senang dengan perkara yang disebut oleh kerajaan ataupun kenyataan-kenyataan, ataupun dia kecewa kerana dia rasa dia tak dibela kan. Itu yang pertama. Fasa kedua dia benci. Fasa kedua dia menyampah semua, tak nak tengok semua kan. Fasa ketiga ialah dia akan berubah. Maksudnya kalau ada pilihan lain dia undi. Kalau tak pun dia bertukar daripada sebelum itu dia menyokong, lepas tu dia duduk hentam. Tiap-tiap hari dia duduk hentam lepas itu kan. Jadi bibit-bibit itu kalau saya sebut, kalau tengok dekat social media dah ada. Sebenarnya kan. So now saya merasakan bahawa fenomena itu, kalau kerajaan ataupun parti-parti politik baik PH, BN or PN tidak mengambil tindakan yang segera, fenomena itu akan berterusan. Yang kita tak pasti ialah how fast it is. Yang kita tak pasti ialah how severe the swing is. Kalau sekarang ini ialah 52-48, 52 yang kata saya tak positif kepada mana-mana parti lah. 48 je yang kata saya positif dengan PH. Saya rasa parti ni bagus kan. Yang kita tak tahu dalam tempoh 5-6 bulan akan datang ialah how quick that 48 becomes 30. 48 becomes 40 contohnya, ataupun if they can reverse it daripada 48 suddenly naik balik lah. Itu yang saya kata tak mudah untuk mana-mana parti ni menangani fenomena itu, kerana untuk menangani fenomena itu dia tak boleh dengan negativity. It must be with positive messaging tau. Dia mesti forward, future looking. Yang saya rasa semua parti sekarang ni dia masih lagi sama ada masalah dalaman, ataupun in the case of PAS dia memang tak ada idea, dia blend tau, hamba. Saya pernah sebut tak ada growth mindset. Kemudian bila dia bersuara itu dia pick benda-benda kecil kan. Jadi dalam keadaan sekarang it's interesting to see bagaimana keadaannya lah dalam tempoh 5-6 bulan akan datang, ke arah PRU akan datang lah. Kesan tu dia jadi pelbagai lah kan. Dan yang uniknya, perkara yang sedang berlaku dalam masyarakat kita, pengundi-pengundi kita ni memang sedang berlaku di seluruh dunia. It's not unique to Malaysia tau.